jawab soalan ni pasal ramai orang selalu fikir kalau saya berhenti skincare tu kulit saya akan jadi balik. Tak, dia macam ni. Apa pun kita pakai, the best thing yang kita kena faham ialah lepas kita dah dapat achieve kulit yang macam kita nak, kita boleh berhenti kalau kita tak mau. Satu. Yang kedua, skincare ni bila long term pun dia jadi immune. So memang kita akan switch. Yang ketiga, sama ada kita pakai dia atau tak pakai dia, waktu siang tetap kita kena pakai sunblock untuk make sure that kulit kita yang dah cantik tu maintain cantik. Alright, mari kita cerita pasal serum kapsul pertama di Malaysia yang mana harga mampu milik, kesan memang meledak dan paling penting selamat diguna pakai kerana ada kelulusan KKM. Yang tu yang kita nak. Murah, berkesan dan ada kelulusan. San. So mari kita buka dia. Cara buka dia pergi kat tepi ni, tarik. Okey, sorry saya ada sekot kat depan saya ni. Duk mengedit kangkang-kangkang tu, kalau you nampak kaki tu abaikanlah. Tan sinilah dia nak tidur. Okey. Ni. Sebab-sebab alam rumah ni tan sini dia tidur. So dia ni hanya activate the moment you all campur dengan air ataupun toner. Okey, ada soalan tanya saya, Datin boleh campur dengan toner brand lain tak? Boleh, dengan syarat toner tu bermotifkan macam air. Jangan lagi satu, dia natural product, bahan semula jadi. Jangan campur dengan produk yang ada minhui. Toner minhui semua tu jangan. Toner yang ada BHA, DHA, NDA apa semua jangan. So nampak dah? You all campur dan tu dia immediately activate. Dia adalah serum kapsul pertama di Malaysia. Dan this is the latest technology yang memang result meledak. Pakai ni, you all sapu dekat area yang you all ada masalah. Okay, dekat mana fine line. Kalau you all ada fine line kat mata, dekat dahi, dekat tangan.